Geram je tengok dia imamku semalam. Nama bukan main manis, cempaka. Tapi perangai. Itulah. Awak geram ke? Oh, geram. Kalau awak geram sangat, saya pun geram sangat-sangat. Dahlah baru balik overseas. Lepas tu terus judge orang kan? Itu baru permulaan. Tunggulah episod minggu depan. Bukan saja isteri dia, tapi satu family dia akan imamkan. Wih, mama tu. Nanti kan anak saudara awak semua sampai. Macam mana nak layan dia orang Saya ni nak layan awak pun pening tau. Macam mana nak layan budak-budak tu? Kalau akak, buka je Didi and Friends. Settle masalah. Korang tahu ke lagu Didi and Friends? Semut berkawat satu-satu, hora, hooray. Semut berkawat satu-satu, hora, hooray. Oh, Naim. Suara dia macam Ira Fazira. Pi, cek Inggo lagi ke tu? Monyok je muka. Itulah, Bi. Game awal pagi semalam. Sekarang ni, I tengah tengok highlight apa jadi. Ini salah taktikal lah ni. Akak dah cakap dah dengan coach. Kena main 4-4-0. Mu salah dengan akak. Begini dah. Wow. Banyaknya akak tahu. Mestilah. Tu baru sikit. Akak kan ada Astro One. Semua show local, international, sukan, kartun semua dalam tangan. Dan satu lagi, nak add-on apps macam Netflix, View, Disney pun boleh kak? Kita orang dah ada dah. Senang dan berbaloi. Meriah lain macam.